Aduh, kena lagi. Saya kena lagi lah, kena warning lagi. Kenapa? Benda yang sama saya buat. Setiap bulan saya menabur, setiap bulan saya menabur, setiap bulan saya menabur. Tanpa tapi, masuk je gaji saya simpan. Saya tak pedulikan tentang harga. Saya hanya memastikan tabungan emas saya sentiasa bertambah. Tanpa tapi, setiap bulan. Mungkin tak banyak. 100 satu bulan, 1 gram satu bulan, 2 gram satu bulan. Tak banyak. Tapi, tak pernah saya tak buat seikhlas hati. Sebab tu sekarang kalau tuan puan ambil tahu tentang saya dah pun ada sedikit passive income. Tak kerja ada duit. Tak banyak tapi dah pun ada. Saya ni dah pun ada passive income, tak kerja ada duit. Tak banyak tapi ada. Tak banyak tapi ada, insya-Allah. Jadi tuan puan juga boleh buat benda yang sama sahaja. Setiap bulan simpan sedikit, setiap bulan simpan sikit. Tak boleh menyimpan dalam bentuk duit. Kita ubati dengan tabungan emas. Emas disifatkan tabungan yang dinamakan untuk dilupakan, forgotten saving. Emas ubat paling mujarab dalam kaedah menyimpan. Dengan tabungan emas, ianya boleh menjadi batu lonjatan kita capai matlamat. Sebab apa? Sebab kurangnya berlaku masalah kebocoran wang. Sebab emas mengekalkan kuasa beli jangka masa panjang. Aduh, kena lagi. Saya kena lagi lah, kena warning lagi. Kenapa?